Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berita pagi Rabu. Berita baru masuk. Mahkamah memerintahkan supaya Rosmah membayar kepada pembekal barangan kemas dari Lebanon sebanyak 67.46 juta ringgit. 67.46 juta ringgit, tuan-tuan. Rosmah kena bayar keputusan mahkamah pagi ini. Jadi, saya boleh ulas panjang lebar berjam-jam pun boleh lah. Tapi saya tak nak ulas lah, tuan-tuan. Bab-bab Rosmah ni saya malas nak ulas lah. Saya malas nak sentuh pun. Kita pergi kepada perkara selanjutnya. Para penganalisa berkata Bersatu akan menerima pukulan hebat selepas diputuskan hubungannya oleh PAS. Ya, memanglah. Memanglah, tuan-tuan. Tak payah penganalisa pun kita tahu. Bersatu tu dah tak tahu nak pergi mana dah. Masuk Pakatan Harapan aja lah Bersatu tu, tuan-tuan. Masuk Pakatan Harapan aja lah. Habis, kalau tak, pergi join orang APC, Parti Bersama Malaysia. PAS dah tak nak dengannya. Dia nak buat mewayan ke apa tu, pulang lah. Kan? Kat Johor dia nak bertanding 56 kerusi. Bertanding lah, tuan-tuan. Tak ada siapa yang larang. Pakailah bendera bunga raya tu. Tak ada orang yang larang pun. Sebab dia terlampau handal, terlampau pandai, terlampau kuat, terlampau banyak duit kan. Bertanding lah. Tahankanlah kerusi yang dua tu. Kerusi Bukit Kepong dengan Endau tu. Tahankanlah. Adun Endau tu pun dah masuk UMNO dah, tuan-tuan. Adun Endau dari Bersatu tu pun dah masuk UMNO dah. Tinggal satu aja kerusi Bersatu kat Johor, dekat Bukit Kepong. Pengerusi Bersatu Johor yang pegang, Syahrudin Jamal, bekas Menteri Besar yang terpaling singkat dalam sejarah. Tahankanlah. Bukit Kepong tu pun Bersatu akan kalah, tuan-tuan. Bukit Kepong pun Bersatu akan kalah lepas ni. Mana lagi? Nak mengentai Johor? Tidaklah. Nak jadi Menteri Besar Johor macam Osman Sepian? Tidaklah, tuan-tuan. Orang Johor banjir, dia pergi main golf kat Indonesia dengan KD cantik-cantik, kan? Osman Sepian lah tu. Ada orang cakap bini muda dia duduk rumah banglo, beli cash, ada swimming pool. Bini dia lah yang menguruskan lesen-lesen kontraktor kelas F. Masa dia Menteri Besar. Orang cakap lah, betul tak betul saya tak tahu. Allahu'alam, tuan-tuan. Hidup ni jangan tamak-tamak, kan? Tak boleh tamak-tamak. Bini dah ada banyak bini, nak pergi main golf dengan KD yang genek-genek dekat Indonesia. Rakyat Johor dia naikkan cukai tanah sampai 40%, tuan-tuan. Inilah berarti Peribumi Bersatu Malaysia. Itulah dia. Nama Don dah betul-betul Don apa ini? Bukit Serampang kan? Dah betul-betul nama Don Bukit Serampang, dia tukar nama Don Bukit Kepong. Konon-konon nak lawan DAP, nak lawan Komenes sangatlah tu, tuan-tuan. Las, tinggallah Don Bukit Kepong. Kontan-kanting lah, kesiannya lah buat-buat ni. Nak lawan Komenes sangat, Lalas 56 kerusi, dia ada satu je Bukit Kepong. Dia buatlah filem Mak Kilau lah apa macam-macam, tuan-tuan. Nak lawan Komenes punya pasal konon-konon. Terlampau pandai lah tu. Terlampau pandai. Lalas jadi terlampau bodoh, tuan-tuan lah. Jadi kita jangan nak terlampau pandai. Cukup pandai sederhana dah, cukup. Tak payah nak terlampau. Tuhan pun tak suka kita terlampau, tuan-tuan lah. Tuhan tak suka kita terlampau. Terlampau pandai jangan, terlampau bodoh jangan. Biar sederhana je. Orang Islam ni kan serba-serbi sederhana, tuan-tuan.
Orang Islam ni serba-serbi sederhana. Jangan terlampau-terlampau. Terlampau kuat ibadah pun tak boleh, tuan-tuan. Terlampau tak buat ibadah pun tak boleh. Jangan terlampau-terlampau. Nabi tak suruh kita terlampau-terlampau dalam segala hal pun. Kan? Ada orang tu terlampau-terlampau ibadah tiap-tiap hari nak puasa. Tiap-tiap hari nak puasa, dia tak kira hari apa. Tuan-tuan, nak puasa sebab terlampau kuat ibadah konon-konon ni. Nabi larang. Mana boleh terlampau-terlampau. Hari Ahad nak puasa, Senin nak puasa, Selasa nak puasa, Rabu nak puasa, Khamis nak puasa, Jumaat nak puasa, Sabtu nak puasa, Ahad nak puasa. Dengan hari raya pun dia nak puasa juga, tuan-tuan. Yang nama manusia ni. Itu sebab lah. Jangan terlampau-terlampau. Manalah bersatu ni nak pergi. Kesian jugalah kadang-kadang. Tapi nak buat macam mana? Memang itulah nasib. Kan? Masa dia kuat, dia senang, dia tak sedar diri, habis semua ditikam. Tikam sana, tikam sini, tikam. Dah macam hang jebat mengaruk dah. Tikam aja, tuan-tuan. Asyik kerja tikam orang kerja. Habis semua yang ditikam. Tak ada orang yang dia tak tikam. Itu yang masalahnya. Patut dia spare lah 1-2. Jangan tikam kan. Ini tak. Dia kira nak tikam, nak mengamuk aja ni. Kita bayang. Daripada 46 ditikam. Lepas tu UMNO ditikam. Memang 46 ditikam. Lepas tu masa yang sama tu PAS ditikam juga. PAS Parti Ajaran Sesat lah apa kan. Siapa yang bersama PAS pun ditikam. Lepas tu dia tikam UMNO. Dia keluar UMNO. Dia pecat kan. Lepas tu dia bentuk kerajaan Pakatan Harapan dengan Mahathir 2.0 kan. Dia tikam Pakatan Harapan, dia tikam Mahathir. Dia jadi Perdana Menteri. Habis yang terbaru apa? Dekat Berlin. Dekat Negeri Sembilan. Dia tikam PAS pula. Tak ada yang dia tak tikam. Jadi apa lepas ni? Jadi suruhlah dikawal dengan DAP. Dengan mana? Senang. Itulah kawan sejati dia. Masa Anwar reformasi dulu 98, 99, dia tikam juga Anwar, bukan dia tak tikam. Tuan-tuan. Habis semua ditikam, hari ni dia nak pergi mana? Pergilah tempat apa yang orang nak dia. Kan? Pergi tempat mana yang orang terima dia. Sebab apa dah tak nak terima dia. Jadi PKR kena terima dia. Macam UMNO memang tak nak terima dia. UMNO memang tak nak terima dia. Dia pergilah tempat yang dia boleh diterima. Pergilah kepada Pakatan Harapan. Sesuai lah tu, tuan-tuan. Bagaikan belut pulang ke lumpur. Bagaikan pinang dibelah dua. UMNO kan nak bertanding solo. Jadi Pakatan Harapan nak agak siapa lagi. Nak undi Melayu. Bersatulah. Bersatu, PAN, PKR, DAP elok sesuai. Jadi bersatu DAP pula lepas ini. Sesuai lah tu, tuan-tuan. Kan? Habis takkan dia nak pergi bersama parti muda, parti bersama. Sekarang hilang deposit juga. Itu cerita dia, tuan-tuan.